Assalamualaikum dan salam pengakap. Kami peserta dari SMK Tok Perak ingin menyampaikan tentang ikatan dan simpulan. Simpulan yang pertama pada hari ini ialah simpul manuk. Mula-mula ambil bagi ujung tali, kemudian ikat kepada kayu. Ambil bagi ujung tali dan masukkan ke tengah ikatan. Kemudian letakkan. Antara fungsi simpul manuk ialah memulakan dan mematikan ikatan. Ikatan kedua kita pada hari ini ialah simpul lilit balah. Hanya memulakan tali dan kayu batang saja. Antara fungsinya ialah untuk mengikat kayu balak dan untuk mengangkat kayu balak. Fungsi yang kedua ialah untuk memulakan ikatan serong. Letakkan dan siap. Yang ketiga ialah ikatan lilit dua simpul. Fungsi ikatan lilit dua simpul untuk mengikat tiang pada kemah. Siap. Baiklah, pada yang terakhir sekali ialah ikatan silang gunting. Pertama kita akan buat simpul manuk pada satu bahagian batang. Kemudian kita akan lilit batang ni. Kemudian lilit di antara dua ikatan. Kemudian kita akan matikan dengan simpul manuk. Siap. Baiklah, itu saja guna kami.